Baiklah, ini dia nasib gajah Dara Amoi dan juga kelab DAK yang kini mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana isu kepulangan ketiga-tiga gajah ke tanah air kini memasuki fasa rundingan yang lebih mendalam melibatkan hubungan dua negara. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandra Eng, telah mengadakan pertemuan khas dengan Anwar semalam pada 4 Mei. Pertemuan tersebut memfokuskan kepada 3 perkara utama: kebajikan gajah-gajah tersebut, penjagaan hubungan diplomatik dengan Jepun, serta penghormatan terhadap perjanjian yang telah dimeterai antara Zoo Taiping dan Zoo Tennoji. Kerajaan menegaskan bahawa setiap tindakan perlu dibuat secara cermat dan berasaskan fakta menyeluruh. Dan Anwar juga telah mengarahkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES supaya meletakkan kebajikan Dara Amoi dan juga kelab ini sebagai keutamaan yang paling tinggi. Sebelum ini, Menteri NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menegaskan gajah-gajah berkenaan wajar dibawa pulang sekiranya perjanjian sedia ada. Didapati tidak lagi selari dengan prinsip konservasi dan sensitiviti semasa rakyat negara ini. Dan pemantauan berterusan kini dijalankan bagi memastikan keadaan mamalia tersebut sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Dan keputusan membawa pulang DAK bukan sekadar satu soal emosi, tetapi ia soal integriti konservasi negara. Apa kata? Kita sama-sama tunggu berita gembira. Adakah DAK akan kekal di bumi matahari terbit atau kembali ke pangkuan habitat asal mereka? Di mana lagi kalau tidak di Malaysia?